Puan Yang Bertua, Yang Berhormat Menteri, soalan saya nombor 2. Silakan Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang. Pengeluaran lesen-lesen bot nelayan adalah tertakluk kepada Seksyen 10/1 Akta Perikanan 985 Akta 317 dan Peraturan Perikanan Kelautan, Pelesenan Vessel Penangkapan Ikan Tangkapan 985. Saya yang bertanya tahu kerana pernah menjadi pengurusi LKM. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Jabatan Perikanan DOF melaksanakan sistem pelesenan berdasarkan dasar pengawalan kapasiti penangkapan ikan dan pengurusan sumber perikanan secara mampan bagi memastikan sumber perikanan negara terus terpelihara. Lepas itu kita pindah Akta Perikanan pada Parlimen yang lalu, di antaranya untuk mengawal keseimbangan kewujudan ikan di perairan negara kita. Merujuk kepada data perikanan Jabatan Perikanan Malaysia, sebanyak 16,894 vessel sampan telah direkodkan pada tahun 2025. Hasil kajian taksiran sumber oleh Jabatan Perikanan Malaysia bagi tempoh 2013 sehingga 2016 mendapati sumber perikanan negara telah mengalami kemerosotan yang mana biomas stok ikan hanya berbaki 16% hingga 48%, terutama yang berdekatan dengan pantai. Ini kerana kita tahu pukat-pukat tunda dan pukat besar misalnya kadang-kadang menangkap ikan di dekat dengan perairan pantai, menyebabkan ikan di perairan pantai seperti kembung dan ikan cencaru dan sebagainya agak berkurangan. KPKM sentiasa menilai keberkesanan dasar pelesenan bagi memastikan ia kekal relevan dengan keperluan semasa. Pada masa ini, mekanisme dan syarat sedia ada didapati masih relevan dan memenuhi keperluan semasa dalam memastikan lesen diberikan kepada individu yang benar-benar layak serta bergantung sepenuhnya kepada sektor perikanan sebagai sumber pendapatan utama. Walaupun tiada insentif pelesenan khusus diperkenalkan pada masa ini, kerajaan menyediakan peluang kepada nelayan yang belum berlesen untuk memohon lesen melalui program pemutihan yang dilaksanakan dari masa ke semasa bagi mengisi kekosongan lesen yang telah dibatalkan. Selain itu, nelayan pesisir pantai boleh mengemukakan permohonan lesen sampan khas kepada Jabatan Perikanan Daerah untuk dipertimbangkan tertakluk kepada syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh jabatan. Pada tahun 2024, sebanyak 915 lesen telah diluluskan untuk seluruh negara, di mana 31 untuk Perak. Manakala 2025, 800 lesen telah diluluskan untuk seluruh negara, 7 lesen di negeri Perak. Pendekatan ini membolehkan lebih ramai nelayan beroperasi secara sah, mendapat akses kepada pelbagai program bantuan kerajaan serta meningkatkan pematuhan terhadap peraturan perikanan demi kelestarian sumber dan kesejahteraan komuniti nelayan. Terima kasih. Bukit Gantang. Puan Yang Bertua, untuk makluman Yang Berhormat Menteri, Bukit Gantang merupakan pengundi Bukit Gantang 30% adalah nelayan dan ada 2 pertubuhan nelayan kawasan di Bukit Gantang. Jika dasar pelesenan sedia ada benar-benar berkesan, mengapakah sehingga hari ini masih terdapat ramai nelayan tulen yang telah bertahun-tahun ke laut tapi gagal memperolehi lesen? Adakah berpunca daripada dasar, prosedur atau kelemahan pelaksanaannya? Bolehkah Yang Berhormat Menteri memberi komitmen untuk membuka semula program pemutihan dengan garis masa yang jelas serta kriteria yang lebih telus supaya nelayan yang benar-benar layak dapat memperoleh lesen secara sah. Golongan yang mohon ini bukan spekulator atau pelabur besar, tapi anak-anak nelayan yang ingin meneruskan warisan keluarga dan mencari nafkah. Adakah kementerian bersedia untuk memastikan sistem pelesenan benar-benar
memudahkan golongan ini dan bukannya secara tidak langsung menutup peluang mereka mencari rezeki. Terima kasih. Terima kasih. Itu adalah pandangan umum terhadap apa yang berlaku dalam hal nelayan ini. Memang kriteria memohon lesen sampan khas ini kita tahu dia perakuan 10 tahun bermastautin daripada ketua kampung. Nelayan tulen sekurang-kurang dia turun 120 hari ke laut dalam masa setahun. Dia naklah memiliki sampan, tak pernah memiliki lesen sebelum ini. Mendapat sokongan pejabat perikanan negeri, itu di antara kriteria. Dan pegawai-pegawai akan melihat dari masa ke semasa kriteria-kriteria itu. Kemudian kalau ada misalnya mereka yang bukan bertaraf nelayan tapi mendapat lesen, sila buat aduan secara bertulis ataupun jumpa dengan pihak pegawai kita untuk buat tindakan. Syarat utama ialah kita tahu mesti 18 tahun ke atas, sehat tubuh badan, bekerja sebagai nelayan dan seterusnya. Kalau dia orang pencen, pencennya itu tidak melebihi 200, 2,200, artinya ada yang pencen 3-4 ribu pun memohon untuk jadi nelayan pantai. Ini memberi kurang peluang lah kalau kita beri kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Segala rungutan disebut oleh Brigade Gantang itu, kita harap diperincikan. Kalau ada kes-kes tertentu, kita akan bertindak berdasarkan kepada kes-kes yang tertentu yang dilaporkan. Dan secara umumnya, apa yang disebut oleh Brigade Gantang itu, saya bersetuju supaya kita pertingkatkan lagi di sudut kecekapan, terutama dalam memberi lesen kepada mereka yang benar-benar layak. Terima kasih. Setiu. Okay. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan saya, adakah kerajaan bersedia untuk mewujudkan SOP pengeluaran lesen secara digital yang lebih mesra nelayan dalam mengurangkan birokrasi yang sering dihadapi oleh nelayan? Yang kedua, adakah kerajaan juga bercadang untuk mengeluarkan lesen mengikut dasar komuniti di mana nelayan-nelayan berkongsi lesen untuk membolehkan mereka keluar. Hari ini mereka tak keluar disebabkan oleh kerana tidak ada lesen individu. Terima kasih. Terima kasih. Dalam mesyuarat kami kemarin, hal sekuriti makanan, di antaranya disebut negeri yang paling tinggi menerima bantuan untuk baiki kapal-kapal nelayan perundaian ini adalah di Terengganu. Jadi artinya kita concern terhadap keupayaan Terengganu untuk pergi menangkap ikan untuk menambahkan hasil negeri dan juga hasil negara. Segala kelemahan yang ada yang disebutkan tadi itu kita akan pantau sebaik mungkin dan kalau boleh, kalau ada particular case, selalu bawa dan kita akan buat tindakan dengan seberapa segera. Terima kasih.